Assalamualaikum. Welcome back to Magic Channel. Aku rasa dah lama sangat aku tak buat video. Itu aku ada beli air. Bukan beli air. Aku ada beli buah naga dengan air Yakult. So aku rasa macam nak buat air yang refreshing sikit sebab sekarang ni aku tengah diet. Dia tak adalah diet tapi macam aku tengah jaga makan. So aku nak kurangkan minum gula, minum manis macam tu. Air Yakult okey je kan untuk diet. So aku decide nak buat air refreshing. So ni air yang aku dah buat tadi. Aku nak terasa macam mana rasa dia. Aku nak try minum. Tapi sebelum tu, sebelum aku minum, korang tengok dulu footage ni. Bye. Sekarang ni aku nak potong dulu buah naga ni. Lepas tu nanti aku akan lenyek-lenyek buah naga tu kat dalam, guna gelas ni. Aku akan lenyek buah naga kat dalam ni. Dan masukkan, oh lupa, aku akan guna susu fresh milk sekali. Guna pisau ni, aku tahu tajam ke tak pisau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang dah siap potong. Tengok tangan habis merah. Okay, kita masukkan buah naga kat dalam cawan ni dulu. Untuk air ni aku dah tak letak gula sebab dia punya air Yakult ni dah manis. Okay, dah rasa banyak ni. So banyak ni. Ini macam banyak sangat lah. Keluarkan balik. So macam banyak sangat. Yang lebih ni aku nak buat dia punya hiasan dekat atas. Topping. Oh my god. Kita lenyek-lenyek dulu. Okay, dia jadi macam ni. Okay, sekarang ni aku nak isi air batu dulu kat dalam gelas ni yang ada dia punya buah naga yang aku tumbuk tadi. Okay, aku dah isi air batu. Macam dah tak payah letak susu je sebab banyak sangat dia punya benda ni namanya buah naga ni. Letak sikit je air susu. Okay. Tak sikit je sebab banyak sangat dia punya buah naga tu. So letak buah naga pula. Kena cakap. Okay, dah siap. Last, kita letak buah naga yang kita dah potong tadi dekat dalam ni. Okay, dah siap. My juice. Oh my god, tumpah. Okay, dah siap. Dah siap air yogurt plus Yakult and susu fresh milk. Sorry lah tumpah sikit aku buat ni. Okay, I'm back. Okay, sekarang ni aku nak minum. Nak try minum dulu. Sekejap, nak ambil sudu. Ni dia punya buah tadi. Dia ada rasa Yakult.
Dia ada rasa manis, masam. Cuma dia tawar sikit. Sebab buah naga kan dia tak berapa nak manis. Sedap. Resipi ni sebenarnya aku dapat kat TikTok. Nanti aku letak kat tepi ni dia punya video cara buat tu. Sedap. Korang boleh try buat. Nanti aku akan letak video yang orang buat tu dekat sini. Okay, bye bye. Aku nak suruh kawan aku try rasa dulu. Kau yang nak suruh godong kau try dulu rasa dia guna sedap ke hidup. Kita cakap logat Pahang ni. Hai. Mesti pelik. Sedap rasa mana? Dia rasa Yakult dengan buah dia. Mana muka? Sebab dia tinggi. Kau yang ni pendek. Enak sekali. Okay, dia cover enak. Tapi muka dia macam dia tak suka. Tak apalah. Bye. Okay, itu saja konten kita untuk hari ni. Sedap doh. Doh. So dia orang Kelantan. Kitanya orang Pahang. Orang Pahang. Orang Pahang. So, okay lah. Bye bye. Jumpa next time. Assalamualaikum.